Hari ni saya teman mak saya jadi personal driver. Mak saya pesan macam-macam. Saya tak tahu apa lagi. Saya bawa makanan saya je dan saya terus pergi Grab. Saya naik Grab untuk jumpa mak saya. Mak saya pula jadi personal driver untuk someone. Okay, on the way jumpa mak saya. Saya pegang kod dia yang dia pesan tadi. Tak jauh pun, sekejap je. Okay, lepas tu saya dah sampai dan mak saya belanja saya bubble tea. What time you promise to meet them? Cerita tak habis. Gantung. Tak payahlah kau cerita. Okay, dah sampai dengan suara dia. Tak banyak songeh, kita orang terus gerak. Singgah solat kejap. Lepas tu dia suruh mak saya follow orang depan ni. Okay, dah sampai tempat dia. Terkejut saya guys, tiba-tiba lembu tu nak menyanyi. Nak flexing suara agaknya. Biasalah, first time nampak kita orang kat sini. Tu dia rupa-rupa lembu tadi tu. Yang ni ada begok. Okay, bincang-bincang sikit, tak tahu pasal apa. But I have to pay quarantine lah 10 to 15k. Tiba-tiba pergi lepak makan. Apa benda ni? Saya tak banyak cakap, saya buat mukbang je. Oh yo, dia suka makan cili guys. Saya tak tahu pula jadi personal driver ni kita boleh makan sekali. Lepas tu kerja belum habis tau. Sampai malam kita orang jalan. Selagi belum sampai destinasi terakhir, selagi tu kita orang tak boleh balik. Yo guys, marble ni cantik. Marble real tau guys. Tengok ni, berat tau guys. Berat. So I can send you to Ampang. Before balik tu, sempat lagi shopping. Pelik guys, pelik. Job paling pelik setakat ni yang saya pernah nampak seumur hidup saya lah. Tapi kita orang chill-chill je. Tak ada macam strict-strictnya pun. Best juga. Dah malam ni kita belum balik lagi. Masih ada lagi satu tempat kita kena tengok. Kita kena teman dia pergi tengok dia punya projek. Gitulah. Tiba-tiba saya dapat tangkap gambar estetik. Wah, cantik guys pemandangan malam KL. Oh, dah lock. Okay. Okay, I want to go to... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, bye. See you again. Bye. Belum kita orang pula balik. Orang pergi singgah solat kejap. Tapi kita orang tak sengaja ngumpat orang. Saya pula tunggu mak saya.